Ayyuhal walad, dia kata ditanya oleh muridnya, apakah itu khulasah kesimpulan bagi ilmu. Anak murid dia tanya dia, apakah kesimpulan bagi ilmu? Yang mana tuan-tuan sekalian ni para ahli ilmu, ulama, dan juga nak menyampaikan ilmu. Khulasah bagi ilmu, kata Imam Al-Ghazali, an ta'rifal ibadata mahi. Kamu tahu ibadah tu apa benda. Ni jawapan ringkas Imam Ghazali kepada muridnya. Dan kata beliau, wa man istaqama fil ibadati wa amala an-nasa bil hilmi fahuwa sufi. Barang siapa yang istiqamah dalam ilmu dan beramal dengan ilmu dia, maka dan dia berakhlak, bergaul dengan manusia dengan al-hilm, ada di sana al-ilmu, ada di sana al-hilm. Dua kalimah ni kalau tuan-tuan muslimin muslimat memerhatikan bacaan Al-Quran, kalau kita baca, sekarang orang suka tadabbur, kalau kita perhatikan dua kalimah ini, Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan dua orang putera Nabi Ibrahim. Dua orang putera Nabi Ibrahim alaihi salam terkadang disebut gulamin halim seorang, ada gulamin alim. Kata ulama tafsir, gulamun halim itu Nabi Ismail alaihi salam, dan gulamun alim fabasyarnahu bi gulamin alim itu Nabiullah Ishaq. Jadi ada di sana ilmu, ada di sana hilm. Kenapa begitu? Sebab ilmu ini mesti diamalkan. Apabila ilmu itu diamalkan, maka orang yang beramal itu akan menjadi rabbani. Sebagaimana dalam Quran sebut, kunu rabbaniyin. Kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Orang-orang yang rabbani itu sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran, kerana sebab mereka belajar dan kerana mereka mengajar, mereka tu jadi orang rabbani. Sewajarnya, sepatutnya, semestinya mereka jadi rabbani. Jadi rabbani itu apa benda? Ni disebutkan dalam situ, tasawuf itu ma'rifah, hakikat dan limpahan ilahi. Okey, ambil garis bawah, banyak sangat panjang, tak ambil limpahan ilahi. Ambil limpahan ilahi. Jadi Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, nama yang sangat masyhur tadi itu dipetik oleh Syekh Abdul Rauf, nama beliau dalam kitab Zawajir sekarang sebut dalam kitab Fathul Mubin Syarhul Arba'in, Al-Imam Ibn Hajar mentarifkan Rabbani. Siapa ke Rabbani? Man ufidat alaihi al-ma'ariful ilahiyah. Rabbani, kata Imam Ibn Hajar, orang yang dilimpahi ke atasnya ilmu ketuhanan. Baik, macam mana nak capai ilmu ketuhanan ni? Ada sambung lagi, kata Imam Ibn Hajar, fasara yurabbin nasa biha. Maka dia mendidik, bukan muallim, yurabbin nasa biha ay bil ma'arifil ilahiyah. Maka dia mula mendidik manusia dengannya, dengan ma'arif ilahiyah yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan untuk mendapatkan ilmu ma'arif ilahiyah ni disebutkan dalam Quran. Jalannya dengan takwa. Jalannya dengan takwa. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian takut kepada Allah, Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kalian furqan, pembezaan antara hak dan batil.
wa yuthabbit aqdamakum, dan kalian akan jadi orang yang teguh. Dan para ulama mengambil isyarah daripada ayat surah Baqarah, wattaqullah wa yuallimukumullah. Takutlah pada Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada kamu ilmu. Mana ilmu, ada ilmu yang diperolehi sebelum beramal, itulah kiblat bagi amal. Mesti ada ilmu dulu yang disebut ilmu fardu ain. Kemudian ada pula ilmu yang datang selepas daripada beramal. Ini buah daripada amalan. Dan ilmu ni lah yang disebut bila orang yang mencapai ilmu ni, dia ni ulama pewaris Nabi. Dia ni ulama yang mewarisi baginda Nabi SAW. Man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan apa yang dia belajar, Allah Ta'ala akan wariskan dia. Tengok perkataan kalimah waris tu. Allah Ta'ala akan wariskan dia ilmu yang dia tak belajar. Bahkan kata Syekh Masyayikh kita, Maulana Abul Hasan Nadwi rahimahullah, seorang ulama India yang sangat masyhur, guru dalam tariqah Naqsyabandiyah, kata beliau, la yakunul muallimu mualliman hatta yakunu mulhama. Tidak akan jadi seorang guru tu guru melainkan dia mendapat ilham daripada Allah untuk mendidik anak murid dia. Pasti akan mendapat ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak dapat ilham tu, macam mana nak manusia nak mencapai tahap orang-orang yang diberi ilham dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi SAW memberi panduan dalam hadis yang sahih. Ada manusia-manusia yang mendapat mulhamun. Ada di kalangan umat aku ni manusia mendapat ilham daripada Allah. Kalau ada di kalangan aku, maka Sayyidina Umar, ataupun Umar kata Sayyidina Nabi SAW, maka Umar tu disebut golongan orang-orang yang mendapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia macam jauh sangat ni. Nak balik kepada kisah tauliah kita ni, tuan-tuan semua pemegang mendapat amanah, pemegang tauliah daripada mana ni? Ajaran British mana ni? Tauliah ni penjajah mana yang buat ni? Tauliah ni. Pertama sekali tauliah ni daripada Nabi kita SAW. Nabi beri tauliah kepada para sahabat. Tak ada tauliah betulis. Cuma Nabi beri panduan. Nabi kata apa? SAW. Nabi kata, a'lamukum bil halali wal harami Mu'az. Orang yang paling alim di kalangan kalian dalam hukum halal dan haram Mu'az. Baik, kenapa Nabi puji Mu'az? Saja-saja, bagi sertifikat saja-saja. Tak, maknanya kamu, para sahabat, kalau kamu tak mampu nak tanya aku, tanya Mu'az. Tanya Mu'az, sebab Mu'az itu paling alim daripada kalangan kamu. Afradukum Zaidun. Orang yang paling bijak ilmu faraid daripada kalangan kamu ialah Zaid bin Thabit. Itu tauliah untuk mengajar faraid. Ada lagi Nabi, hadis Nabi, khudhul Qur'ana min arba'ah. Ambillah Quran itu daripada 4 orang, antaranya Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Itu semua tu menjurus kepada pengkhususan. Maka orang ni belajar daripada dia Quran. Dengan kata lain, jangan belajar dengan orang yang aku tidak tentukan. Belajar daripada 4 orang ni. Maka bermula di situ. Saya nak ambil banyak tak boleh. Saya ambil contoh seorang yang pemegang tauliah pada zaman Nabi, iaitu Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Dalam ramai-ramai sahabat Nabi, bukan saja diizinkan mengajar, dilantik menjadi qadhi, dan Nabi SAW mengajar kepada dia, mendapat khususiah dengan kata-kata yang diriwayatkan dalam banyak hadis, ya Mu'adz inni uhibbuk. Ramai yang mencintai Nabi, yang ramai yang sanggup mati kerana Nabi. Boleh kata semua sahabat Nabi begitu. Tapi yang mendapat kurniaan daripada Nabi, wahai Mu'adz, wallahi, dan satu riwayat, inni la uhibbuk. Demi Allah, aku cinta pada kamu, wahai Mu'adz. Kata guru kami, kalau kita dengar
ucapan daripada Nabi mati dah rasanya. Kalau Nabi sendiri beritahu kita tak apa dah, mati pun tak apa dah. Sebab apa? Sebab Nabi dah kasih kepada ni. Tapi bukan berhenti setakat tu. Fala tada'anna dubura kulli salah. Jangan tinggal zikir lepas sembahyang. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, minta tolonglah aku ya Allah. Minta tolonglah aku ya Allah. Tolonglah aku ya Allah ala zikrika. Pertama zikir. Untuk mengingatimu. Wa syukrika. Dan untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik. Dan ibadah secara husn. Dengan cara yang indah, yang ihsan. 3. Ihsanul ibadah ada dalam hadis tu. Yang kedua, syukur. Yang ketiga, zikir. Jadi kata ulama, kita bercakap tentang apa dia ni, usuluddin, syariah dan juga tasawuf. Itu 3 elemen penting dalam ilmu fardu ain. Fardu ain ni jangan tukar dengan kafar. Saya takut kalau orang AJK masjid tak faham, saya okey lagi sebab AJK masjid. Tapi kalau ustaz-ustaz tak faham, saya tak rasa takut. Beza kafar. Kafar tu asas fardu ain. Kepahaman asas fardu ain. Ditulis dah asas. Jangan disangkakan, maaf tuan-tuan, saya nak sebut pada di atas pentah yang mulia, mudah-mudahan. Jangan disangka apabila kita lepas ujian online tauliah tu, lepas dah fardu ain. Tidak, bukan situ. Bukan di situ. Tuan-tuan dan saya juga sama pun sentiasa belajar. Sebab kalau kita tak belajar, kita duduk dalam dosa. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu fardu atas setiap orang Islam. Fardu ain. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang nak mengajarkan kalian tentang ilmu agama kalian. Maka Islam, iman, ihsan itulah ilmu agamanya. Asas. Dan dia mencorokkan bukan saja ilmu, bukan saja pengetahuan, mencorokkan kepribadian, tamadun. Hadis tu dia panggil hadis ummus sunnah. Seperti mana surah Fatihah itu ummul Quran, hadis Jibril tu kata Al-Imam Ibn Daqiq Al-Id, ummus sunnah, ibu kepada segala hadis Nabi. Duduk dalam hadis tu. Semua ajaran Islam kembali kepada hadis ummus sunnah. Bahkan ilmu kepustakawanan Islam diambil daripada hadis Jibril. Diambil. Kita belajar, kalau siapa dia pernah terlibat dalam ilmu, saya pernah jadi pustakawan. Guru pustaka dulu suatu mengajar. Ada kod dewi kan. Siapa dia tahu dah, tak tahu nak macam mana. Dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim diterangkan tentang cara menyusun kitab dalam Islam. Kalau siapa dia tak belajar Ta'lim wa Ta'lim, dia tak tahu macam mana ulama susun kitab. Dan perkara tu dikembangkan lagi oleh Al-Imam Badruddin Ibn Bajama'ah dalam kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Adab dengan kitab. Bukan adab dengan kitab. Adab itu kata guru kami, beza umat Islam dengan orang tidak Islam ialah kita memuliakan kitab. Kita bukan bangsa Mongolia yang membakar kitab, yang menghancurkan segala ketamadunan manusia. Tak, kita umat yang memuliakan ilmu. Ulama yang bermula dengan membaca. Kalau ustaz-ustazah tak baca, tak tahu. Seperti mana datang tauliah. Kalau datang ujian tauliah, kena baca. Seperti mana pergi mengajar pun kena baca. Kena buat homework sikit. Itu amanah. Amanah, jangan kata tak apa, kita ahli sunnah wal jamaah dah. Jadi akhirnya tak baca, jadi pena-pena kata tak puas hati, tapi tak lepaskan kita tak tolong agama Allah pula. Jadi tolonglah, tanggungjawab besar. Sebab menyambung lidah daripada baginda Rasulullah. Dia turun kepada Sayyidina Muaz. Muaz bin Jabal, ada 3 perkara disebut dalam hadis tadi. Zikir. Jadi kata ulama syariah tu semuanya zikir. Bermula daripada la ilaha illallah, zikir.
Wa aqimis salata li dzikri. Kenapa kita kena semayang? Itu ingat pada Allah. Semayang Jumaat kenapa? Fas'au ila dzikrillah. Kan kita baca surah Jumaat tu. Kenapa kena pergi semayang Jumaat? Fas'au ila dzikrillah. Untuk bersegeralah untuk mengingati Allah. Lepas semayang Jumaat kita buat apa? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran. Lepas pada semayang Jumaat kena berzikir pula. Ya, kena berzikir sebanyak-banyaknya. Jadi kata ulama, syariah semuanya zikir. Semuanya zikir. Adapun akidah itu berasaskan kepada fikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang ulil albab, yang dikurniakan akal fikiran oleh Allah Ta'ala, berzikir ketika duduk, ketika berdiri, ketika berbaring. Berzikir saja tak. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Maknanya kena ada zikir, kena ada fikir. Jadi kata ulama, akidah tu fikir. Fikir. Dalam surah apa dia ni? Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawasanya apa dia ni? Saya sengaja sebut surah Furqan sebab kita nak Furqan. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Dalam surah Furqan Allah Ta'ala sebut, kenapa aku jadikan perselisihan langit dan bumi. Tadi surah Al-Imran pun cerita perselisihan langit dan bumi. Hari, siang dan malam. Sebab tasawuf ni kan Quran dan Sunnah. Jadi nak beritahu bahawasanya ulama buat tu semua daripada Quran dan Sunnah. Bukan kata saja-saja apa mari orang Wahabi baru baca Quran ya, baru baca hadis. Dah lama dah mereka tu baca Quran. Kalau tidak, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam semua tu baca Taurat dan Injil dah. Semua tu baca Quran dan hadis. Jadi dalam surah Furqan, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kenapa dijadikan khilfatan, dijadikan bersilih ganti siang dan malam tu khilfatan liman arada an yadhakkara au arada syukura. Sebagai perselisihan untuk orang nak ingat pada Allah ataupun pada orang yang nak bersyukur. Jadi ada 3 perkara. Ada syukur, dan sebelumnya ada zikir, dan juga ada fikir. Jadi 3 perkara ni lah. Kata ulama, zikir tu syariatnya semua zikir. Syariat semuanya zikir. Fa idza qadaytum manasikakum, apa dalam Quran sebut? Fadhkurullah. Ketika buat haji, ketika hari tasyrik dia sebut wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Sebutlah nama Allah pada kita takbir Allahu akbar, Allah tu zikir semua. Semua zikir. Adapun iman, fikir ni, guna akal. Bukan falsafah dah. Perintah daripada Quran supaya kita menggunakan akal. Hebat sangat budak kata 3 belajar persamaan linear. Tahu persamaan linear dalam matematik. Ustaz-ustaz mesti tahu, anak-anak mesti belajar, walaupun ustaz-ustaz tak mengajar pun persamaan linear matematik. Tapi kalau sebut belajar hukum akal, payah ni falsafah. Kenapa? Tak nak bersyukur nikmat akal. Tak nak bersyukur nikmat akal. Allah Ta'ala bagi akal untuk apa? Untuk cari dunia ya. Bukan nak menambah iman, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut mempertikai pula orang menggunakan akal seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali tu hujjatul Islam wa barakatul anam. Kenapa dia tu mulia sangat? Saya nak sebut sikit satu janib tentang Al-Imam Al-Ghazali. Kenapa dia jadi mahal? Al-Imam Al-Ghazali, antara satu perkara yang luar biasa beliau sebutkan dalam Ihya Ulumuddin, dia menerangkan 12 ciri bagi ulama akhirat dengan ulama dunia. Kalau ada 12 ciri ni, ulama akhirat. Kalau tak ada 12 ciri ni ataupun bersalahan dengan 12 ciri ni, maka dia panggil ulama dunia. Bukan saya sebut, Imam Ghazali. Jadi apa Imam Ghazali sebut tu dibaca, dipelajari. Pada zaman dulu orang belajar belakang Imam Ghazali ni, sehingga akan ada disebut dalam kitab Al-Kifayah Syarah Bidayatul Hidayah.
disebut tidak sebelum sempurna akal orang yang tidak tahu kelebihan Imam Ghazali. Maaflah. Kalau ada orang mempertikai Imam Ghazali itu, dia belum sempurna akalnya. Mana dia belum membaca lagi. Orang-orang yang menggunakan ilmu, pengetahuan dengan kepahaman dalam semua bidang ilmu. Bukan tasawuf saja. Tasawuf itu penghabisan. Kemuncak ilmu dia. Kemuncak ilmu dia ialah ilmu tasawuf. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu. Jadi beliau menerangkan 12 ciri. Jadi sehingga kan ulama kata, sebenarnya ada tanda ataupun ciri yang ke-13 bagi ulama-ulama akhirat. Dan daripada ciri yang ke-13 ni kita akan tahu. Kita akan tahu siapa ulama dunia, siapa ulama akhirat. Ni disebut oleh Madrasah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di negeri Yaman. Dalam kitabnya Da'watul Tammah wa Tadhkiratul Ammah. Saya bagi tahu ni sebab supaya ustaz semua buat kerja rumah lah. Da'watul Tammah, kitab pasal dakwah. Macam mana nak berdakwah dengan ulama. Macam mana nak berdakwah dengan pemimpin. Ada semua itu. Da'watul Tammah wa Tadhkiratul Ammah. Dakwah ni kena dakwah pada semua. Min siddiq ila zindiq. Daripada wali pun kita kena berdakwah pada wali, cara wali. Orang kafir zindiq pun kita kena berdakwah juga. Min siddiq ila zindiq. Jadi kata Imam Al-Haddad, siapa yang suka kepada kitab-kitab Imam Ghazali itu ulama akhirat. Dan orang yang tak suka pada kitab Imam Ghazali itu ulama dunia. Maaflah, bukan saya. Saya nakal je. Kalau boleh tolak pun saya tak ada masalah. Tapi kalau nak tolak pembesar-pembesar seperti Imam Al-Haddad tu rasa payah sikit lah. Sebab dia sudah dipersetujui sebagai mujaddid. Baik, kembali. Jadi, saya tak biasa kontrol sendiri. Kalau orang lain kontrol, kena kontrol sendiri. Jadi tasawuf ni ada banyak nama. Jadi tadi saya tekankan tadi tentang limpahan ilmu. Orang yang beramal dengan ilmu dia akan dilimpahi dengan ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia. Jadi tasawuf ni banyak nama. Kenapa? Sebab setiap ulama ni dia zauq sendiri. Macam kita ni, saya lah secara khususnya baca tasawuf ni, baca hak ulama. Ulama kita ni wasif, mana kita mensifatkan apa yang ulama sebut. Maksudnya kita sendiri tidak sampai ke situ. Tapi ada guru kami, orang tanya dia, mat tasawuf, guru. Sebab dia guru kita tu ahli tasawuf. Dia kata kamu mengajar sampai kamu pensan. Kamu mengajar sampai kamu pensan. Jadi katanya ustaz ataupun guru senior kita yang belajar dengan guru tersebut, dia kata memang guru kita tu dia ada kecil manis. Dan dia tak jaga makan kecil manis dia pensan masa dia mengajar. Kalau tanya apa, dia ikhlas dalam, dia kata ikhlas tu. Dan guru saya tu Ustaz Mustafa kenal. Dia pensan masa mengajar. Dia pensan masa. Sebab apa? Sebab dia kata tu tazuk dia. Tasawuf tu dia kata kamu mengajar sampai kamu pensan. Sebab itulah dia rasa. Kalau kita ni, kita raut Imam Ghazali kata begini, Imam Junaid kata begini. Sebab apa? Sebab kita tak sampai. Jadi kita cerita orang. Wasif walaysa bi'arif. Kita ni wasif saja. Jadi setiap orang tu dia ada jadi 1000. Kenapa jadi banyak 1000 tasawuf? 1000 ta'rif tasawuf. Sebab 1000 macam wali Allah. Masing-masing ada zuk dia sendiri. Maka jadi banyaklah. Maka kesimpulannya Al-Imam Az-Zarruq. Imam Az-Zarruq ni satu manusia yang luar biasa. Muhtasibut tasawuf dia panggil. Maknanya pegawai penguat kerasa dalam ilmu tasawuf. Kalau kita kata tasawuf ni ada penguat kerasa juga. Orangnya, tokohnya Al-Imam Ahmad Az-Zarruq Asy-Syadzili. Beliau tulis kitab Qawaid, kaedah dalam ilmu tasawuf. Dia kata semua yang ribuan ta'rif tu kembali kepada apa dia? Sidqut tawajjuh ila Allah. Dia terjemahkan memusatkan sepenuh tumpuan kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu
hanya pada Allah, hanya kepada Allah SWT, itulah tasawuf. Itu kesimpulan daripada Zarruq. Yang lain tu semuanya takbir masing-masing mengikut zat masing-masing. Baik. Jadi kalau kita kata bagaimana bermula ilmu tasawuf, ni kalau kita tengok yang belah dekat dengan saya ni, dia kata para sahabat tak ada lagi nama tasawuf. Sebab kata Imam Qushairi dalam risalah Qushairiyah, tak akan ada nama tasawuf pada zaman sahabat. Sebab tidak ada gelaran yang lebih besar daripada sahabah. Mereka berdamping dengan Rasulullah SAW. Tapi kalau kita baca kitab Al-Arba'un fit Tasawuf karangan Al-Imam dua orang ulama, antaranya Al-Imam Abu Nu'aim, Abu Abdurrahman As-Sulami, guru kepada Al-Imam Al-Qushayri. Dia tulis kitab 40 hadis tasawuf. Semua dasar ilmu tasawuf dia ambil daripada amalan sahabat. Dan amalan para sahabat dan juga amalan baginda Rasulullah SAW. Kita boleh tengok bagaimana sahabat-sahabat Nabi, kalau yang dilantik menjadi pemerintah, sahabat-sahabat Nabi dilantik menjadi pemerintah, bila dia dapat hidangan-hidangan yang sedap, dia kata apa? Semua ni tidak dirasai oleh Mus'ab bin Umair. Apa kesenangan yang kita hadapi sekarang ni tidak dikecap oleh Mus'ab bin Umar, yang ini seorang sahabat yang wafat pada perang Uhud. Jadi kata Imam Zarruq, ni kalau kita baca Qawaid Zarruqiyah, dia kata sahabat Nabi ketika mereka berada di puncak dunia, mereka tak lupa pada awal mereka. Mereka tak lupa bahawa mereka tu ialah mereka tak terlalai pun bahawasanya aku dengan kesenangan yang aku ada sekarang bukan ini hak sebenarnya. Hak sebenarnya hak awal-awal Islam dulu, yang dalam keadaan susah, dalam keadaan payah, Rasulullah SAW itu hanya makan air kosong dan buah tamas selama sebulan, lebih daripada sebulan. Hak tu hak asal. Jadi orang-orang tasawuf ni dalam kesenangan manusia, dalam keadaan tu mereka nak kembali kepada tu. Mereka kata nak pilih, dia panggil az-zuhdu ikhtiyaran, bukan zuhud secara ittiraran. Kita pilih untuk duduk zuhud. Itulah pilihan mereka nak ikut para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Jadi Al-Imam Al-Ghazali dia memperdalam perbincangan mengenai pengetahuan tasawuf yang luar biasa. Imam Ghazali tulis satu kitab nama Al-Munqidh min ad-Dhalal, penyelamat daripada kesesatan. Dan kalau asatizah, ustaz-ustaz sekalian baca muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Masyayikh kita Al-Imamul Akbar Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar Syarif, tentang haqa'iqut tasawuf menurut Imam Ghazali, ini luar biasa, kita akan baca. Imam Ghazali kata ilmu tasawuf tidak boleh dengan teori, akan tetapi bil a'mali wal ahwal, mesti dengan amal dan mesti akhlak perangai kita dididik. Permulaannya seperti takbiratul ihram dan tidak ada salam. Masuk dalam jalan tasawuf ni, takbiratul ihram Allahu Akbar, tak ada salam dah. Maknanya ada yang boleh disebutkan dan ada bahagian yang tidak disebutkan. Mana yang ada yang muamalah dan ada yang mukasyafah. Ada yang mukasyafah. Jadi bukan semua orang boleh menceritakan. Kata Al-Imam Al-Ustaz Sa'id Nursi rahimahullah, ni orang baru. Sa'id Nursi ni ulama Turki yang sepanjang 40 tahun, 30 tahun duduk keluar masuk penjara. Beliau mengatakan dalam Rasail Nur, Al-Imam Al-Ghazali ini manusia yang suluk dengan hati dan mata dia terbuka. Mata hati dia terbuka, panca indera dia pun terbuka, akal dia pun terbuka masa dia suluk. Maka dia sampai kepada Allah dan dia balik semula, dia terangkan kepada kita. Ibarat kata dia dah belayar dan dia dah